beg mancing daripada Kasking geng. Memang cantik lah. Lepas tu dia punya material ni memang tebal. Okey, hari ni aku ada satu beg mancing daripada Kasking. Kat sini ada logo Kasking, dekat bawah ni ada tulisan Kasking. Lepas tu dekat dia punya tali ni pun ada tulisan Kasking. Okey, untuk dia punya tali ni dia jenis bersambung terus. Dia bukan jenis yang pakai klip ni. Lepas tu dekat bawah ni dia boleh adjust. Kalau korang berbadan besar ataupun berbadan kecil je, korang boleh adjust je dekat sini, kawasan sini. Lepas tu dekat bahagian belakang ni dia pakai jaring je. Yang ni selesa lah. Dia mengurangkan daripada berpeluh dan kepanasan lah kalau bila korang pakai beg ni. Dan dia punya poket ni ada 4. Semuanya ada 4. Kat sini yang kecil, itu kat sini yang paling besar. Yang paling besar ni korang boleh sobat benda-benda yang besar macam ni, ataupun korang nak letak kotak reel pun lepas kan, untuk dia punya ruang. Lepas tu kat tepi sini dia ada poket, korang boleh letak air. Tepi sini dia ada lagi dia punya poket. Lepas tu ada tali kat sini kiranya korang boleh letak korang punya rod lah dekat sini. Dia punya material memang tebal kan. Memang tebal, memang tahan lasak lah material macam ni. Okey, kalau korang nak pakai macam ni boleh. Ataupun korang just nak pakai macam ni boleh. Dan boleh lagi kalau korang nak pakai macam ni. Macam ni pun boleh geng. Sangat selesa. Okey geng, kalau korang nak dapatkan beg mancing dari Kasking ni, aku sediakan beg kuning kat bawah.